Memang tua semua. Saya ada satu, orang kata hypothesis dan learning curve lah. Dia soal unintended consequences kan. So contohnya kan, masa kerajaan Madani ni nak ditubuhkan lah kan, tahun 2022. Dia berat sebenarnya nak fikir pasal bergabung dengan UMNO ni. Tak mudah lah kan. Orang dalam PKR macam saya sendiri menghabiskan seluruh usia remaja, muda sampailah ke umur 46, 47. Apa nama ni? Aku umur berapa masa tu 2022. Betul lah, aku 46 masa tu. 46. Aku pun dah lupa umur aku masa tu tiba-tiba nak kena bergabung dengan UMNO kan. Cuma masa itu satu perkiraannya lah kan. Kalau contohnya UMNO bergabung dengan Bersatu dan Perikatan Nasional dan PAS membentuk kerajaan masa itu, kesan dari segi trajektori jangka panjang masyarakat itu, kesan itu dilihat lebih mudarat. Sebabnya ialah kita akan ada satu kerajaan yang ultra right wing, sayap kanan, yang ultra nationalist kan. Dia tak ada unsur progresif langsung dalam kerajaan tu kan. Jadi satu orang kata pertimbangannya ialah kalau UMNO itu dijajakan balik dalam kerajaan Madani, bergabung jadi sebahagian, maka kita, sebab hipotesisnya UMNO ni tetap ada core voters dia macam mana pun kan, itu akan mengimbangi politik ekstrim dan politik sayap kanan di Malaysia. Itu hipotesis dia. Adakah itu berlaku? Tidak. Sebabnya ialah ujian paling awal ialah PRN 2023. Dalam PRN 2023 kita dah dapat jawapan terus kepada hipotesis itu, iaitu pengundi-pengundi UMNO meninggalkan UMNO dan swing bagi undi untuk memperkukuhkan Perikatan Nasional. Sebab itu Perikatan Nasional nampak macam green wave tahun 2023, 2022, 2023 kan. Yes. Sebab sebenarnya kerana pengundi UMNO itu dia swing kepada Perikatan Nasional. Jadi hipotesis bahawa orang politik dan pimpinan politik di atas boleh menjajakan politik ikut suka kepala dia dan pengikut dan rakyat di bawah akan ikut saja. By now I know better. It doesn't work. Sebab dia ada unintended consequences. Jadi kalau macam penubuhan kerajaan Madani kan, yang berlaku unintended consequences-nya ialah oleh kerana keputusan UMNO pada ketika itu untuk bersama-sama dengan PH membentuk kerajaan sebenarnya sangat ditentang oleh penyokong UMNO, maka unintended consequences-nya dia swing kepada PN. Okay. Sebab itu pimpinan yang lama-lama lah, oleh kerana kerangka politik mereka itu masih lagi lama begitulah. Malaysia ni feudal politiknya. Orang atas decide semua, maka orang bawah ni kena ikut saja kan. Submit now atau nak. Sedangkan kita baru sembang lama gila pasal Gen Z. Gen Z mana ikut orang? Kan ini budaya zaman digital, zaman social media. Dia ikut suka kepala dia lah. Kan? Kan? Jadi sebenarnya macam saya pernah sebut dalam podcast yang lepas-lepas lah, yang saya ingat lebih dominan dalam pilihan raya ke dalam politik Malaysia ke, bukannya penjajaran semula politik Melayu di peringkat atas sesama parti politik. Yang lebih berbahaya kalau orang politik tak boleh baca ialah penjajaran semula pengundi dekat bawah. They will realign. Dan sebenarnya benda itu telah berlaku tahun 2023. UMNO voters realign dalam satu PN. Bila dia tak setuju apa yang berlaku kat atas kan. Now, itu saya ingat adalah pertimbangan yang UMNO dan PAS mungkin tidak lihat. Sebenarnya kita tak boleh baca lah. Kalau PAS dengan BN atau UMNO bergabung, ada panggillah nama apa ke ataupun ada kerjasama politik, kita sebenarnya tak boleh baca apa reaksi pengundi PAS contohnya. Apa reaksi pengundi atas pagar Melayu yang sebelum ini menyokong Perikatan Nasional atas konsep muafakat dan penyatuan Melayu. Sebab mereka menyokong Perikatan Nasional sebab mereka menolak UMNO. Dan yang PAS pun betul-betul menyokong Perikatan Nasional sebelum ini kerana mereka rasa Bersatu itu lebih ikhlas daripada UMNO. Kan? Jadi itu hanya kita boleh nampak dalam tempoh
beberapa bulan yang akan datang lah. Maksudnya survey dan data kita kena semak balik. Saya tak rasa kita, but you never know, kesan itu mungkin boleh dilihat pun masa pilihan raya negeri nantilah, Johor dengan, walaupun tempoh itu sangat pendek dan bentuk kerjasama itu belum lagi diumumkan lah kan. Keadaan ini memang saya tak tahu kesannya nanti, sebab dia bukan saja akan ada kesan kepada UMNO dan PAS, dia juga akan ada kesan kepada PH contohnya, PKR dengan Amanah. So PKR Amanah pun rely quite heavily, dia kena ada threshold undi Melayu. Kalau tak dapat undi Melayu banyak itu, memang bermasalah lah PH kan. Ya, UMNO ni sebab kerajaan Madani ni bergantung 30 ahli parlimen daripada Barisan Nasional. So macam mana kesan bila dah nampak tanda-tanda itu, iaitu memang Tan Sri Datuk Seri Dr. Zahid, kemudian Datuk Seri Hadi Awang, PAS dengan UMNO ni nampaknya memang dah ke arah itulah, cuma tak sebut je kan. Jadi apa kesan kepada majoriti yang dia ada tu? Kerajaan ni akan jatuh ke tidak? Orang tua ditanya macam tu je. Sekarang berapa government punya? 152 tolak 2 orang yang mengosongkan kursi, tinggal 150. Tolak 30 jadi 120. Tolak 30 jadi 120. Tak cukup majoriti lah basically kan. Apa pula majoriti? 112. Tetapi kalau contohnya UMNO ataupun BN menarik sokongan, tinggal 120, majoriti tu rapuh lah kan, sebab dia 112 dan kerajaan Madani atau PH ni bergantung kepada 23 daripada GPS. So kalau 120 tolak 23 tinggal 97. Sebab sebenarnya jumlah ahli parlimen PH ni ialah 40 DAP. PKR sekarang 29, 31 tolak 2 kan. Jadi 69 campur 8 daripada Amanah. So sebenarnya ada 77 je. Bukan 82. 82 tu campur 3 warisan kan. Dan juga satu muda. You dalam mana-mana organisasi lah kan, you kena tengok senario planning dia. Ada banyak senario. Satu senario ialah macam kita sebut tadi, BN menarik sokongan daripada kerajaan Madani, tinggal 120. Jadi kalau itu berlaku, apa a series of things that then will follow. Sebelum kita boleh tentukan Datuk Seri Anwar jatuh ke tidak ataupun ada pilihan raya ke tidak. Apa yang akan berlaku? GPS akan follow. Adakah GPS akan follow? Then you ask that question. Adakah GPS akan follow? And maksudnya kalau Datuk Seri Anwar untuk dia kekal sebagai Perdana Menteri dengan hanya 120, satu dia kena make sure GPS stay. Satu lagi dia kena beef up the number lah. So macam mana nak bagi GPS stay? Kena lagi banyak Menteri dia. Maksudnya banyak tuntutan daripada Sarawak tu, dia kena, kerana Sarawak akan memilih siapa yang boleh bagi tawaran yang lebih baik lah. Okay kan. So maksudnya leverage itu ada kepada BN atau kepada Datuk Seri Anwar? BN lah. Why? Kenapa pula? BN bukan PM. PM-nya ialah Anwar Ibrahim. Yang boleh offer is Datuk Seri Anwar. Ya, so leverage tu ada dengan dia. So yang ini kalau saya pula jadi BN, saya akan fikir macam itulah. Sebelum kita nak tarik ni, kita kena fikir dulu leverage ni ada kat siapa. So kalau nak tarik, make sure GPS keluar dengan kita. Kalau BN saja tarik, tapi Anwar berjaya bagi a list of things yang untuk mengekalkan GPS dalam kerajaan Madani, tiba-tiba BN jadi pembangkang. Okay. Kalau BN jadi pembangkang, apa risiko BN ada? Dia hilang oksigen dia. Oksigen dia apa dia? Kuasa. Okay, that's one. Dia hilang kuasa. Tapi, okey lah, dia orang pernah hilang kuasa lagi. Berebut undi. Berebut undi. Berebut undi apa? Siapa? BN dengan PN lah. PN dah tak ada dah pun. BN memang dengan PAS. Tapi risiko PAS tak sangat tau. Sebab dia bukan dalam kerajaan sekarang. Tarik ke tak tarik, tak ada kesan kat dia. Tapi bila BN tarik 30 tinggal 120 ni kan, leverage ada dengan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sebab GPS akan memilih transactionally siapa yang boleh offer kan. So leverage tu ada dengan Anwar kan. So BN kena fikir,
Kalau aku tarik tapi GPS tak keluar sekali dengan aku, maknanya aku jadi pembangkang. Hilang kuasa tu tak apa lagi. Dia kena ada election sebagai pembangkang. Tak, dia pernah buat. Tak adalah. Resources. I think they will. Case mahkamah. Dia kena hadap semua kes mahkamah. Polis, SPRM semua datang berterbangan lah. Lepas ni bukan akulah yang ambil exam SPRM, polis semua ni. Semua orang UMNO lah line up untuk ambil Maybe ni. boleh buat kelas. Kan. Dan saya boleh buat tuition lah. Macam mana kan. So, based on that, dan Anwar pula ada satu lagi pilihan to beef up the number. Kerana dalam Bersatu ni sekarang memang Tan Sri Muhyiddin dengan Azmin, dia pun tak banyak pilihan dah. Dia tak boleh pergi kepada PAS dah. Jadi pun pilihan dia kalau dia masuk sendiri, dia kena buat gabungan sendiri. Mungkin dengan Muda, Pejuang, Berjasa semua kan. Satu lagi pilihan ni lah Anwar boleh sign confidence supply agreement lah. Maksudnya kalau ada undi tidak percaya, Bersatu ada 6 je lebih kurang sekarang. 6 itu, tapi daripada 6 itu jadi sangat berkuasa lah. Kerana daripada 120 jadi 126. So, ini berdasarkan semua inilah. Bagi saya di peringkat kerajaan persekutuan, nampaknya memang leverage itu masih lagi ada dengan Datuk Seri Anwar lah. Kalau aku ada sebelah dia, aku tulis lah ni semua senario planning dan kita umumkan kepada semua supaya penasihat-penasihat kat dia, keliling dia tu boleh buat senario planning lah kan. Jadi leverage tu sebenarnya ada dengan Datuk Seri Anwar dan berdasarkan itu tidak mudah lah untuk BN untuk tarik ataupun untuk jatuhkan kerajaan on that basis lah. Jadi on that basis jugalah memang ada ura-ura pilihan raya umum akan diadakan awal kan, bulan 10 ke atau I think the psikologinya ialah mana-mana Perdana Menteri kat Malaysia ni, dia kalau boleh dia nak tarik sampai ke hujung. Ada lebih kurang 1.5 tahun lagi buat apa nak bubar awal kan. Dan leverage tu ada dengan dia. Dan saya ingat BN pun kena betul-betul pasti kalau dia nak buat tarik sokongan ke untuk jadi. Dia tak boleh buat macam di Negeri Sembilan lah contohnya kan. Jadi because of that, I think kita akan melalui, assuming semua itu bermakna you know game theory tak? Game theory kan. So, orang akan buat semualah pilihan itu, pilihan. Selalunya lah manusia ni bila dia buat keputusan, dia fikir pasal self-preservation dia je. Di dalam keadaan ini, Datuk Seri Anwar pun self-preservation dia ialah supaya kerajaan tak jatuh. BN pula self-preservation dia supaya dia tak jadi pembangkang. Kalau tidak, kes-kes semua keluar. Kan? Jadi, suddenly, walaupun mereka bergaduh di luar, walaupun BN ni dah jelas dah akan pergi bersama dengan PAS, tapi they have a common objective in terms of self-preservation. Jadi besar kemungkinan lah gayanya kita akan melalui zaman yang mana kita ada satu kerajaan sampailah pilihan raya umum dipanggil yang agak pelik lah. Kerana BN dah bersama dengan PAS di luar dan memang dah agak clear dah kan. Tapi mereka masuk dalam, masih lagi berada dalam kerajaan kan. Jadi nasib baik aku resign awal-awal tahun lepas. Allah Maha Kaya. Sebab kau bayangkan, orang lain mungkinlah dia boleh tahan sebenarnya. Aku tak boleh tahan. Sebab aku jenis yang direct kat orang. Ni kerja gila apa ni? Anwar sebelah dia. Ni aku boleh cakap susunan kabinet lah kan. Kalau aku ada dululah. Anwar. Kemudian sebelah kanannya Zaid Amidi. Sebelah tu Lok, sebelah tu aku. Bukan dia. Sebab dia ikut seniority in the party kan. Kerja gila apanya Anwar dengan Zahid ada kat sebelah tu. Kat luar pumpang UMNO gini-gini. DAP hantam UMNO. UMNO hantam segala jenis kan. Tapi dalam kabinet sengih. Dan Zahid tengok kepada Lok sengih. Nasib baik aku tak ada kat situ. Kalau tidak aku memang Sengih ke? tak sengih. Sebab aku tak reti sengih aku kan. Allah dah bantu aku tak ada kat situ lah. Tapi kita akan melalui zaman itu yang memang pelik lah kan. Dan PAS kalau mereka sanggup, mereka juga kena melalui keadaan yang itulah yang mana sekarang ni dah bertunang tinggal nak kahwin, tapi tunang sekarang ni sedang berkahwin pula dengan orang lain kan dalam kerajaan. Begitulah gilanya politik Malaysia kan. InsyaAllah. Anak muda berhati.
serabut lah politik Melayu ni bagi aku lah. So itu yang berbalik kepada penjajaran semula politik Melayu. Ini besar kemungkinan akan berlaku di atas. Yang kita tak tahu ialah apa pandangan pengundi atas pagar Melayu terhadap kegilaan ini. Cuma YB pernah share dalam lama dah lah 10 podcast episod yang lepas bahawa antara keutamaan utama pengundi Melayu atas pagar ni mungkin dia sedikit progresif tapi dia masih lagi dalam kategori Melayu fasilitas lah. Pertama adalah penyatuan ummah. Jadi adakah mereka akan lihat PAS dengan UMNO ni macam is a detik priority mereka untuk ni lah, melihat Melayu ni bersatu, jangan bergaduh. Tak, yang when you say Melayu atas pagar ni, you are referring Melayu atas pagar yang menyokong PN sebelum ini? Ya betul. Okay, that's going to be a problem yang kita sebenarnya tak boleh baca sehinggalah data dan juga keputusan pilihan raya kan. Sebab yang ini saya dah sebut dalam podcast yang sebelum-sebelum ini. Kalau PAS yakin bahawa sokongan yang mereka dapat dalam PRU 2022 dan juga PRN 2023 itu ialah sebahagian besarnya kekuatan PAS dan PAS sekarang ini adalah parti nombor 1 Melayu, I caution it. Sebab PAS mendapat menang sampai 44 kursi ke 44 rasanya 44 kursi itu sebahagiannya atas gelombang penyatuan Melayu yang melihat sebagai Perikatan Nasional ni PN ini adalah wadah yang paling baik untuk penyatuan Melayu kerana UMNO dia orang tak suka UMNO pun. Dia banyaknya bekas UMNO pun ataupun pengundi atas pagar Melayu yang tak suka UMNO sebab 1MDB semua tu kan. Mereka juga tak suka DAP dan juga Anwar Ibrahim. Sebab itu mereka melihat Perikatan Nasional ni bagus. Okay, itu satu ya. Kedua, masa tahun 2022 tu gelombang yang bermula masuk ke PRU 2022 dan bersambung ke PRN 2023, masa tu bersatu banyak duit. Dan dia ada kesan besar kepada terutamanya pengundi muda Gen Z ni. Sebab pengundi muda masa tu ialah dia ada short attention span. Dia pun majoriti tak minat sangat pun dengan politik ni. Tapi yang bagi lalu dekat TikTok dia. Not just the TikTok lah. Okay, TikTok tu banyak lah. Yang itu secara tersusun lah kan. Keluar kat TikTok semua. Bayar influencer semua kan. Tapi yang sama berkesan terutamanya di kawasan-kawasan pengundi Melayu separa bandar atau luar bandar ialah budak-budak yang diambil sebagai jentera pilihan raya ni. So dia orang dapat duit RM200, RM300 sehari jadi jentera bersatu, jentera PAS semua ni kan, pasang bendera semua. Benda tu pesta meriah untuk mereka. So kalau contohnya satu kawasan parlimen tu ada 200-300 orang budak-budak lepasan sekolah yang macam ni. Sebab itu kau tengok PAS semua ni dia betul-betul tumpu kepada naik motor, kapcai, rempit semua ni. Sebab dia punya orang kata network effect. Kan yang budak yang pergi pasang bendera semua tu, dia ajak kawan dia lagi. Jadi parti yang paling visible di kalangan kumpulan itu ialah PN lah. Now benda tu tak ada lepas ni dah. Sebab duit tu tak ada. Siapa nak bayar budak-budak ni semua? Dulu boleh lah duit banyak 200. Sekarang silap-silap hari PH yang pakai macam tu. Bayar budak-budak yang belajar daripada yang berlaku kan. So kalau PAS secara kalau diagnosis PAS ialah kekuatan yang ada pada PN sebelum ini yang orang duk ulang sebagai green wave itu semata-mata kekuatan PAS. I would be quite careful. Sebab saya rasa memang akan terkesan. Maksudnya yang pengundi Melayu atas pagar yang sebelum ini melihat kepada penyatuan ummah melalui Perikatan Nasional semua ni kan, yang itu dia mungkin cakap, ya Allah, dia jadi disillusion lah. Dia rasa aku dah undi engkau, aku dah bagi peluang kat engkau semua. Tengok korang gaduh sama sendiri. Dalam Bersatu Tan Sri Muhyiddin dengan Hamzah Zainuddinnya, kemudian PAS pula bergaduh dengan Bersatu. Lepas tu 3-4 tahun duk kutuk Zaid Hamidi sebagai DNAA 47 kes, marah sana gini semua, pergi berpeluh balik. Proses yang pernah berlaku di antara PH dengan BN masa membentuk Kerajaan Madani itu, sebahagiannya proses itu juga akan berlaku di antara PAS, di antara bekas-bekas penyokong PN lah. Jadi sebab itu memang meriah lepas ni lah kita tengok kan. Dan sebab itu saya kata bila ada orang tuduh
terutamanya yang bukan Melayu lah, yang penyokong DAP yang kata bersama ni akan menyebabkan undi Cina berpecah. Sebenarnya semua undi berpecah. Lepas ni undi Melayu pun berpecah, undi Cina pun berpecah. Sebab itu I think we are coming to an end of a political cycle. Dia a 30-year political cycle. Sebahagiannya kerana semua pimpinan yang ada ni semua dah umur 80 tahun. Sebahagiannya kerana pengundi terbesar ialah Gen Z dengan millennials. And especially Gen Z, dia tak ada loyalty or attachment kepada mana-mana parti. Hari ni dia suka kau, lusa dia suka orang tu. So it's basically very short attention span. Kerana itu memang zaman social media. So whoever yang boleh meyakinkan Gen Z dengan message yang lebih baik, kempen yang lebih baik, calon yang lebih baik, dia ada peluang yang sama sebenarnya dengan parti-parti lama yang ada lah. Jadi memang